Saya duduk tubik kok luar gini deh. Teka-teka jumpa dengan orang yang kenal dengan mas saya Dia wahilah tanya, "Bang, mamu duduk mana lo ni? Lama tak nampak dia." Ada mas saya ada, tapi dia mari duduk di Indonesia. Sebelum ni tu dia duduk Malaysia dah, Julong mana. Ni, lo ni yang mari duduk di Indonesia, tempat adik saya ni, tempat Haji Rayu tu lah. Dah, kerana Haji Rayu ni dia mari duduk berjual cari rezeki duduk kerja di Indonesia. Dah, jadi mas saya ni turut mari duduk sini juga. Lepas tu duduk buat apa? Jadi kunai kau kena. Jadi orang masak. Jadi kunai juga tapi masak. Bagi mari duk masak lah kat adik saya. Kerana adik saya ni dia suka makan rumah kita mana. Sini pun dia makan dah. Tapi kalau boleh makan rasa rumah kita. Lepas tu hak ibu masak ni kau yang suka. Tu jadi lalu tu lah mas saya pun mari duk sini. Lama mana mas duk sini mas? Tahun, masuk 2 tahun. Nak masuk 2 tahun? Mawak permit dah? Bisa. Oh, wak visa dah dia panggil dah? Ya kena buat visa agak mah. Bisa duduk. Tu. Oh, idak tu kita kena cok boleh-boleh dah. Ni visa mana apa boleh? 2 bulan tu bek. 2 bulan kena tubik dalam negeri Indonesia. Kalau nak tubik masuk ke lalu boleh. Tubik cok masuk ke lalu. Kalau tak sekelik pun. Oh, ya kena cok tubik dulu. Lepas tu cok masuk lalu. Boleh tu dah? Boleh. Lepas tu hubung visa sama tu dah? Yo kira habis nung baru hubung ni jadi. Jadi visa tu umur yang berapa tahun? Tahun. Tapi setiap 2 bulan tu nak cok tubik. Jadi mak ni 2 bulan kali tubik mana? 2 bulan tubik. Hok maduk tak sapan 50. Hok maduk tubik kelik-kelik tu. Iyalah. Kelik duk rumah. Minggu kau 2-3 hari duk atas kita lah. Pas hari pula dah. Tak sederhana hidup. Be tengok ni be. Sungguh be kalau mas saya mari jadi makan ni rumah kita lah mas saya buat ni tengok. Hak ni saya tanam bubur telur. Ni hudai goreng bau-bau gitu. Ni sup. Jadi adik saya boleh makan juga lah sup tulen rumah kita ni. Tengok ni. Selima dah bakci mana? Dah bau Dah bakci, lada, timu sama belacan tengok. Hak ni maring. Gapo panggil ni? Gula lemuk ikan. Gula lemuk ikan giri be. Jadi adik saya suka lah. Ni, cuk dia yang ada sini. Cuk dia ni. Sama belacan bukan tumbuk sini kayaknya. Dia lesun je kayaknya. Mak, apa kalau PM tak ada Pijan duk makan gini? Bondo. Bondo? Bondo yang masak tak tahu bondo apa aja. Jangan, mari sini tak? Ni, mari sini nak tanya. Jang. Hari ni saya nak bawa abah saya mari makan cabu wasabi duk di Kuasen Nara dengan harga 248 kod sore. Nak makan banyak mana pun tak ada duk keso. Jangan lupa cabu wasabi Nara dan Golo. Sedap tak mama duduk sini dia duduk yak ma jadi conai ya Allah. Dia mai buat apa duduk sini? Mai masak duduk shopping. Hei. Tengok ye. Oh, mari duduk shopping juga mah. Shopping. Shopping jok lah ni. Cuma kau tengok ye lah. Apa? Gigi tu muka. Oh, kok mah ada gigi mah. Sabar masa 2 bulan kelik tak duit. Tapi mama hari ni maduk masak ah. Jangan suka aja makan hok rasa-rasa rumah kita hok mama masak. Jadi tak pergi makan luar gitu lah. Tapi biasa lemak tak ada makan luar. Tak juga, makan sini juga. Cuma ya lah nak makan rumah. Oh. Tapi boleh makan dah. Makan sini pun jalan. Sedap juga dah. Kita kau Rem. Ambil dulu ha. Rem tak ada lagi ah. Makan dah. Makan pula lain. Makan dulu. Benda bubuh dia. Oh, jadi mama hidup masak lah mah dah, lak-lak dah. Pasal puas-puas shopping. Shopping. Deh, buah-buah bukan ayu pergi keluar lambat kelik abang kita tubik. Ya. Kalau dia lambat keluar tak tubik juga. Ngomong gitu. Jadi orang hak tak tahu duk tanya kat ti duk ingat di kat ti duk masa jual kolom soda duk Indonesia ya Allah ni. Duk jadi makro sini bolok. Bolok pada makro jadi calnai. Shopping. Pakai gaji anak lah sini. Tapi mana? Masak. Bukan. Bau hamil lembu. Lembu tu kurang lembu. Tapi rasanya sedap tapi orang bang. Tu pun macam wadah air. Bang apa hamil lembu? Lembu ke kambing Duh. tak tahu lembu ke Kambing. Lembu. Lembu dia kata. Kata itu ada daging kambing, ada daging sapinya ini bu. Daging lembu ya. Kambing itu mah kayak Tapi kok kayak bukan lembu. Cetera aku. Hai ini mah kambing. kambing itu. Tak suka kambing aku. Mau makan. Memang tak suka. Mak tu. Okey lah, Beda.